Nak tegangkan rantai pun kena ada ilmu. Kalau tidak kau jadilah macam kes macam motor ni. Ini contoh. Sampai sub depan, sprocket depan pun sampai kena welding habis. Ini dia pakai sementara. Ini pun dia nak overhaul sebab apa? Bila dia dah fed up sebab motor dia dah lost power. Sebab apa? Dia cakap, kenapa nak tegangkan rantai kena ada ilmu. Sini aku explain kat korang. Sini aku sekali jalan Apa jadi kalau setting rantai terlampau tegang, apa jadi? Terlampau kendur, apa jadi? Kalau sengit tak center, apa jadi? Aku sekali jalan apa yang aku ingat. Okey, apa jadi kalau terlampau tegang? Kalau terlampau tegang, motor lost power. Sebab apa? Bagi pressure dekat enjin. Tak ada free play. Lepas tu suspension boleh main sikit je. Sebab apa? Bila suspension menurun, rantai tak pada kendur akan jadi menegang. Tapi kalau rantai tu dah start menegang, so dia nak turun apa? Itu yang risiko boleh putus rantai. Itu yang bahaya. Itu yang bagi pressure dekat bahagian sprocket depan, sub depan. Lepas tu yang boleh sub depan boleh makan loose. Macam motor ni. Macam motor ni aku tak tahu kes apalah. Aku tak tahulah kan. Tapi aku just alang-alang ada contoh. Ini aku tunjuk. Itu kalau kes rantai terlampau tegang. Kalau rantai terlampau kendur apa jadi? Kalau rantai terlampau kendur pula risiko putus, bunyi, melompat dan sebagainya. Kalau rantai parking tak sama, tak center lah macam mana? Sebelah kiri ni lebih, sebelah kanan ni kurang. So sengit. So cornering memang tak sekata. Rantai pun makan tak sekata, rasa tak balance. Lepas tu impact dia apa? Rantai cepat rosak jahanam, sprocket cepat jahanam. Itu. Macam ni kes ni kalau welding ni apa jadi? Risiko dia. Biasanya kalau emergency bolehlah kita welding kan. Kalau kita welding sprocket depan untuk sementara emergency boleh. Tapi risiko pun ada juga risiko dia sebab apa? Bila dia ada terlampau fit the welding, so tak ada free play. So tak ada free play, dia akan bagi beban dekat motor. Belum cerita lagi kalau sprocket tu the welding sengit. So putaran bulatan dia tu pun dah tak center. So lagi pressure lagi dekat kau punya enjin. So agak risiko sebenarnya. Sebab tu nak setting rantai pun, nak set sprocket pun, setting rantai pun buatlah dengan cara yang betul. Tak boleh terlampau tegang, tak boleh terlampau kendur, pastikan center. Senang, aku dah ajar banyak buat video. Sebab tu nak kena ada ilmu, tips. Jangan main hentam je, kalau tidak makin jahanam motor kau. So untuk korang, mana nak tips lagi, kau join je grup community aku. Setiap hari ada tips baru pasal motor yang aku bagi. Untuk korang nak servis motor korang, nak cari tayar apa semua, boleh datang kat mana-mana cawangan Dania Garage yang dekat dengan rumah korang.